Kenyataan berulang Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mendesak parti itu keluar daripada Kerajaan Perpaduan, terus mencetuskan persoalan apabila sehingga kini ia tidak disusuli dengan sebarang tindakan konkret. Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor, Faizuddin Puat berkata, sehingga kini UMNO masih kekal dalam Kerajaan Perpaduan tanpa sebarang langkah jelas untuk keluar. Pada Isnin, Dr. Muhammad Akmal dilaporkan secara terbuka menggesa parti itu menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan menyatakan lebih baik UMNO menjadi pembangkang yang bermaruah daripada terus dihina. Adun Merlimau itu pada Rabu sekali lagi mengulangi gesaan, sudah tiba masanya, susulan kenyataan veteran UMNO, Tengku Razali Hamzah yang menggesa pemimpin UMNO dalam kerajaan juga perlu menimbang untuk menyerahkan semula kuasa atau jawatan yang disandang mereka. Dalam pada itu, Faizuddin yang juga Ketua PKR Cabang Pulai menegaskan, Kerajaan Perpaduan sedang memberi tumpuan melaksanakan dasar dan polisi yang membawa manfaat besar kepada rakyat dan sebarang gangguan politik hanya akan menjejaskan usaha murni tersebut. Beliau turut mempersoalkan sama ada segelintir pemimpin UMNO yang lantang itu sanggup melihat perjuangan kerajaan yang sedang berusaha memulihkan ekonomi dan kebajikan rakyat terganggu. Selain itu, Faizuddin berkata, desakan supaya UMNO keluar daripada Kerajaan Perpaduan bukanlah pendirian majoriti kepimpinan parti tersebut.